Ramai orang nampak berjaya sebab bisnes, jualan juta-juta. Pelanggan ramai, gaya hidup pun mewah. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Tapi bila ekonomi goncang, ramai rebah. Dulu penuh akaun, sekarang senyap tanpa arah. Persoalannya, di mana silapnya? Inilah yang disebut golongan kaya sebab bisnes. Mereka kaya sebab aliran tunai kuat. Setiap bulan, duit masuk tanpa henti. Namun, semua berpusing dalam sistem. Akaun bank, modal pusingan, pelaburan tunai. Bila untung, duit terus dilabur balik dalam bisnes. Beli stok, tambah aset, besarkan operasi. Nampak berkembang, tapi sebenarnya semua terikat pada nilai mata wang. Masalahnya, bila ekonomi perlahan, kos meningkat. Jual beli lembat, hutang pelanggan bertambah. Duit makin susut tanpa sedar, untung bertahun-tahun boleh hilang dalam sekelip mata. Sebab mereka tak asingkan kekayaan daripada bisnes, semuanya ditumpu pada income, bukan store of value. Sedangkan duit boleh turun naik, tapi emas menyimpan nilai sebenar tanpa bergantung pada keadaan pasaran. Mentor saya selalu pesan, sebab itu orang bijak bisnes, mereka tak simpan semuanya dalam akaun. Mereka tukar sebahagian jadi emas supaya bila bisnes diuji, mereka masih ada pelindung nilai yang kukuh. Bisnes boleh jatuh, tapi nilai kekayaan tetap terpelihara. Itulah beza usahawan berjaya dengan usahawan bijak. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai, tapi sampai jumpa anda di next video.